Trump, walaupun dibantah keras oleh Governor California, Newsom, arahkan 700 anggota Marine dan 2,000 National Guard ke Los Angeles. Tapi apa yang rakyat mula nampak? Kenderaan tentera di jalanan, askar dengan lengkap bersenjata dan suasana seolah-olah undang-undang tentera telah diisytiharkan. Ini semua dilakukan tanpa persetujuan California dan juga tanpa pengisytiharan darurat. Tanpa darurat sebenarnya agak luar biasa untuk melibatkan Marine untuk masalah dalam negeri. Marine ini adalah pasukan serangan. Dia bukan pasukan kawalan rusuhan. Malah pakar undang-undang dan ketenteraan menyifatkan tindakan Trump ini sebagai satu langkah yang sangat berbahaya dan boleh menimbulkan lebih banyak kekacauan awam. Seterusnya, Governor Newsom terus ke mahkamah meminta hakim untuk menghentikan penghantaran tentera ke LA. Menurut beliau, tindakan ini adalah penyalahgunaan kuasa yang jelas. Sementara itu, tentera Marine yang dihantar ke LA sendiri, mereka keliru. Mereka hanya boleh bertindak jika diserang. Tak ada kuasa langsung untuk menangkap ataupun menjaga keamanan awam.